Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan mengajar kamu mendengar dan bertutur berdasarkan buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 95, Budi yang baik dikenang jua, hormati bendera kita. Mari kita kenali pencipta bendera Malaysia kita. Pencipta bendera Malaysia kita bernama Muhammad bin Hamzah. Beliau merupakan seorang pereka bentuk bendera dan arkitek Malaysia. Beliau merupakan pencipta jalur gemilang iaitu bendera Malaysia. Beliau bertugas sebagai seorang arkitek di negeri Johor dan telah ditugaskan untuk membina banyak struktur bangunan kerajaan di negeri tersebut. Beliau paling terkenal dengan karya-karyanya dalam mereka bentuk bendera Malaysia. Kamu boleh bacalah mengenai Muhammad bin Hamzah ni. Seterusnya, cikgu ingin kongsikan nama jalur gemilang ya. Sedikit sahaja maklumat. Selama 47 tahun digelar bendera Malaysia. Pada kemerdekaan ke-40 pada tahun 1997, akhirnya nama bendera Malaysia ditukar kepada jalur gemilang. Ilham untuk menamakan bendera Malaysia kepada jalur gemilang diusulkan oleh Datuk Hashim Madris. Cadangan berkenaan dikemukakan kepada Perdana Menteri Malaysia ketika itu iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir pada 11 Julai 1995 dan 1 Julai 1996 urus dia menguruskan nama mengemukakan 75 cadangan. Dan adalah kalau kamu baca di carian Wikipedia ni, hinggalah kepada tersenarainya 3 nama untuk dipilih menjadi nama bendera Malaysia kita. Akhirnya pada 31 Ogos 1997 sempena Hari Kemerdekaan yang ke-40, pengisytiharan jalur gemilang dilakukan pada jam 11.58 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Apa pula maksud jalur gemilang? Jalur mempunyai menggambarkan Malaysia yang mempunyai 14 jalur merah dan putih. Jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu haluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama yang dianuti oleh rakyat negara kita ni dari Perlis hinggalah ke Sabah. Gemilang pula. Apa maksud gemilang? Gemilang bermaksud cahaya, bercahaya, terang benderang dan cemerlang. Itu nama bendera kita, bendera jalur gemilang. Ni rupalah Muhammad bin Hamzah. Inilah rupa pencipta bendera Malaysia kita atau dikenali jalur gemilang.
Okey, seterusnya hormati bendera kita. Macam mana kita nak hormati bendera kita? Okey, kalau kamu perhatikan berdasarkan slide cikgu ni, kita ada dua bentuk ataupun dua saiz bendera yang perlu kita tahu sebelum kita mengibarkannya agar kita tidak tidak salah. Okey, bendera bersaiz biasa. Okey, kalau kamu tengok macam ni lah kedudukan dia. Biasa kita tengok kan, biasa kita lihat. Okey, bendera jenis gegantung pun sama. Okey, macam ni kedudukannya. Okey, kita tengok dulu bendera bersaiz biasa. Kalau kamu tengok bintang dengan bulan ni bersebelahan. Bulan di sebelah kiri, bintang di sebelah kanan. Okey, bersaiz biasa, jalur melintang macam ni. Okey, bila kita kibarkan dia, okey, macam ni lah kedudukannya. Okey, bendera jenis gegantung. Okey, bendera jenis macam ni bila kita gantung, kamu perhatikan bintang di atas, bulan di bawah ni. Okey, macam ni kan. Lepas tu jalur mesti lurus. Lurus ke bawah. Okey, ni cara kita gantung, kibarkan jalur gemilang. Inilah maksud dia, kita hormat negara kita. Jangan kita gantung terbalik. Bintang bulan ke bawah. Lepas tu kamu bendera yang saiz biasa ni pun kamu gantung gantung seperti bendera jenis gegantung. Tak boleh, tidak dibenarkan sama sekali. Okey. Seterusnya, macam mana kita cara menghormati bendera? Okey, kalau kamu tengok dalam slide ni, okey, ni murid sekolah berdiri tegak menyanyikan lagu negaraku. Okey, kamu tengok tangan diluruskan ke bawah, letak di sisi. Okey, sama juga kalau murid yang berkerusi roda ni pun sama juga macam ni. Okey. Okey, kamu perhatikan ada tiga orang dekat sini. Okey, cikgu baca satu persatu. Cara menghormati bendera pertama, jika anda seorang awam yang memakai baju Melayu dan bersongkok, maka hendaklah berdiri tegak dengan kedua belah tapak tangan. Okey, tapak tangan ya, diluruskan ke bawah. Tak boleh genggam. Okey, jika anda seorang awam dan memakai lain-lain pakaian, anda juga mestilah berdiri tegak dengan kedua tangan diluruskan ke bawah. Okey, dan jika anda seorang awam yang memakai topi, maka topi tersebut perlu ditanggalkan dan diletak di mana? Diletak di dada sebelah kiri serta menghadap kepada bendera. Okey, boleh ya murid? Okey, seterusnya cara kita hormati bendera kita dengan memastikan susunan kedudukan bendera kita betul. Sama ada pada hari biasa ataupun hari-hari kebesaran persekutuan, majlis rasmi apa-apa pun. Okey, kamu perhatikan dekat sini ada dua keadaan di mana bendera ada dua bendera yang berlainan dan ada tiga bendera dekat sini. Okey, kalau kamu perhatikan kalau dalam situasi dua bendera, kita kena letak ataupun susun bendera Malaysia terlebih dahulu. Kemudian baru diikuti negeri. Negeri ni contohnya negeri Perak kita, negeri Kelantan, negeri Terengganu. Okey, maksudnya yang utama kamu kena letak bendera Malaysia dahulu. Baru bendera negeri. Okey, kalau dalam situasi tiga macam ni, okey,
3 macam ni, kamu kena letak negeri, kamu kena letak bendera Malaysia di tengah-tengah dan di sebelah kanan kamu kena letak bendera institusi ataupun jabatan. Okey, kalau di sekolah, bendera kat sini bendera sekolah kita lah. Bendera sekolah kebangsaan Manjui 2. Okey, boleh kamu kena ingat yang ni. Susunan kedudukan bendera. Okey, seterusnya, cara kita hormati bendera kita. Okey, kita kena perhatikan kecondongan bendera pada premis. Premis ni maksudnya tempat kediaman kita lah. Tempat kediaman, kedai, bangunan-bangunan. Okey. Premis tempat tinggal lah. Macam rumah merujuk kepada rumah kita. Okey, macam mana dalam gambar ni kecondongan dia? Okey, ni paksi ni. Okey, kalau kamu tengok kecondongannya adalah 45 darjah pada tiang bendera ni. Kamu kena gantung macam ni. Tak boleh tegak 90 darjah. Kita buat gantung. Kita nak letakkan di rumah kita tu. Macam ni. Kena condong dalam 45 darjah. Okey, yang ni cikgu kongsikan gambar atlet kita yang telah menyertai Olimpik 2020 baru-baru ini kan. Okey, kalau kamu tengok pakaian pakaian apa tu? Pakaian berasaskan warna-warna jalur gemilang. Okey, kita kena berbanggalah dengan bendera kita. Okey. Seterusnya kita berbincang bersama-sama menjawab 5 soalan berdasarkan buku teks kamu muka surat 95. Okey. Siapakah Muhammad bin Hamzah? Okey, Muhammad Hamzah ialah orang yang bertanggungjawab mencipta bendera Malaysia atau dikenali sebagai jalur gemilang. Okey, yang ni kamu kena tulislah, betulkan sedikit. M huruf kecil, B huruf kecil, M huruf M ni huruf besar lah. Huruf besar lah kata nama khas kan. Okey ni, mencipta ni. M huruf kecil. Kamu betulkan yang ni. Okey, B pun B kecil. Yang ni M ni besar lah. Jalur gemilang pun besar. Okey, boleh nombor 1. Senang sahaja. Okey, nombor 2. Bagaimanakah cara kita mengibarkan jalur gemilang? Okey, kita ambil daripada sinilah cara. Kita ceritalah. Okey, cara kita mengibarkan jalur gemilang adalah dengan memastikan bendera yang kita ada itu sama ada bersaiz biasa atau bendera jenis gegantung. Supaya apa? Supaya kita tidak membuat kesalahan semasa menggantung. Okey, boleh kamu salin soalan, kamu tulis jawapan. Okey, nombor 3. Berapa darjahkah kecondongan bendera yang dikibarkan pada premis? Okey, macam mana kita nak jawab soalan yang ni? Kamu ambil daripada sini. Kecondongan bendera untuk dikibarkan pada premis adalah pada kecondongan 45 darjah dari sudut tegak. Okey, maksudnya 45 darjah lah. Dari kamu ukur tegak tu, lepas kamu condongkan sedikit. Okey, boleh? Boleh murid? Ada gambar dekat situ. Siapa yang berhasrat untuk gantung bendera kan? Sempena musim kemerdekaan ni. Kamu kena condongkan sedikit. Okey, nombor 4. Apakah yang dilakukan oleh kedua-dua murid itu ketika bendera dinaikkan? Di dalam buku teks ni. Kedua-dua orang murid berdiri tegak dengan tangan dirapatkan ke sisi badan dengan tangan yang terbuka
terbuka. Kamu tambahlah dekat sini. Ni tapak tangan tu kan. Terbuka, tak boleh genggam. Okey, akhir sekali soalan yang terakhir. Bagaimanakah cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah? Okey, tiang sekolah maksudnya bila tiang sekolah, bendera Malaysia mesti berada di tengah-tengah. Kita perlu menyusun kedudukan bendera bermula dari kiri, iaitu bendera negeri, diikuti bendera jalur gemilang dan bendera sekolah. Okey, kamu kena ingatlah tadi cikgu dah bagi penerangan. Okey. Boleh murid? Okey, itu sahaja hari ini. Sekian. Terima kasih kerana sudi menonton. Okey, bye-bye dan jaga diri kamu semua. Okey, bye-bye.